Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat bertemu lagi dalam resipi Kak Sal. Kali ni Kak Sal nak buat kuih badak berendam. Rasanya sedap, lembut dan sedikit kenyal, sesuai untuk minum petang. Tak lama lagi kita nak berpuasa. Boleh juga dijadikan hidangan istimewa ketika berbuka puasa. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe resipi Kak Sal. InsyaAllah, Kak Sal akan share lagi banyak resipi yang menarik. Terima kasih ya. Jom kita masak. Mula-mula, kita kena masak inti kelapa dahulu. Masukkan 1 cawan gula merah. Gula merah ni Kak Sal pakai yang serbuk ya, kerana lebih sedap dan lebih cantik. Lepas tu, masukkan setengah cawan gula pasir. Masukkan 3/4 cawan air biasa. Dan masukkan sehelai daun pandan. Kacau rata sehingga sebati. Bila gula dah larut, boleh tutup api. Kemudian, air gula ni hendaklah ditapis. Takut ada benda asing dalamnya. Itu yang kita kena tapis. Selepas tu, masukkan air gula ini ke dalam periuk. Masukkan 1 sudu kecil garam. Masukkan sehelai daun pandan dan kacau sebati. Sekarang masukkan 1 biji kelapa. Kelapa ni ambil yang putih aja ya. Kalau ikut gram, 250 gram timbangannya. Kemudian kacaukan kelapa parut ini sehingga sebati. Setelah inti kelapa kita ni nampak sedikit kering, masukkan 1 sudu besar tepung gandum. Tujuannya ialah untuk memberikan inti kita ni nampak kental sedikit. Dah nampak macam ni, dah cantik lah ni, dah masak lah inti kita ni. Boleh angkat dan sejukkan. Bulat-bulatkan inti kelapa ni dengan menggunakan sudu kecil. Kalau nak timbang pun boleh. Timbanglah setiap satu sebanyak 10 gram beratnya. Jom kita buat dadih santan. Masukkan 1/3 cawan tepung beras. Kemudian masukkan 1 sudu kecil garam. Dan masukkan 3 cawan santan sederhana pekat. Kacau sebati. Bila dah sebati, masukkan sehelai daun pandan. Untuk masak dadih santan ni, kacau jangan berhenti-henti, takut dia berketul. Lepas tu, gunakan api yang sederhana kecil aja. Masaklah hingga pekat dan mendidih. Lepas tu, boleh ketepikan sekejap. Jom kita buat dough badak berendam. Dalam bekas kosong, masukkan 2 cawan tepung pulut, 1/3 cawan tepung gandum. Lepas tu, kacau rata. Masukkan air sedikit-sedikit, lebih kurang 1,5 cawan. Air ni anggaran ya, kadang-kadang tepung ni keras sedikit. Boleh tambah sedikit air kalau tepung keras. Kalau terlembik pula, tambah sedikit tepung. Ulilah sehingga menjadi seketul dough yang lembut. Kak Sal bahagikan tepung ni 3 bahagian, sama rata beratnya. Jom kita letakkan sedikit pewarna. 1 bahagian Kak Sal gunakan warna pink. Nak gunakan warna lain pun boleh, terpulang.
Kak Sal gunakan jenama My Fiber. Ulilah sehingga menjadi seketul dough yang lembut. Satu dough ni Kak Sal gunakan pewarna hijau pandan. Sekarang ulilah dough ni menjadi seketul dough yang lembut. Satu dough ni Kak Sal biarkan yang ori saja. Jom kita timbang dough ini. Ambil sedikit dough, Kak Sal timbang dalam 25 gram. Kalau kita timbang, kuih kita akan jadi sama je. Jom kita masukkan inti kelapa badak berendam. Ambil satu bola dough ni tadi, lepeh-lepehkan macam ni. Lepas tu, masukkan sebiji inti kelapa dalamnya. Buat berhati-hati ya, jangan nipis sangat. Kalau nipis, nanti takut bocor. Buatlah sehingga selesai. Jom kita rebus dough badak berendam ni. Pastikan air mendidih ya. Sekarang, masukkan dough yang kita telah siap tadi. Gunakan api yang sederhana. Bila dough ni dah timbul, biarkan 1 minit nak bagi betul-betul dough ni masak. Macam ni dah masaklah kuih badak berendam kita. Boleh toskan dan angkat. Masukkan ke dalam santan dadih tadi. Sambung lagi masak sehingga selesai. Alhamdulillah, kuih kita pun dah masak. Boleh dihidangkan. Rasa kuih badak berendam ini lemak manis, kulitnya sedikit kenyal dan lembut. Amat sedap. Makan pula dengan inti kelapa yang manis. Sesuai sangat. Bila waktu bulan puasa, makan kuih ni amat sedap komeh. Boleh try. Kalau nak buat jualan pun boleh. Pasti customer cari. Ateh, boleh kita makan. Jangan lupa baca bismillah.